The Amnan Story! Hello guys, welcome back to the MN Story. Semangat dah sikit. Welcome back to the MN Story. Malas lah ya ni. So hi guys, welcome back to our YouTube channel. So today kita orang nak pergi mana? Pergi naik boat, Jalan-jalan. pergi jalan-jalan. Tapi hari ni kita tak ada motor, kita naik kereta. So today no riding, we bawa kereta. So let's go. Hari ni kita serba putih with a yellow with a brown. Kita punya kereta ni dia macam aquarium sikit. Dia tak ada tinted. So dia memalukan sikit lah kalau recording tu. Tapi belakang tutup. Macam gila. Cakap seorang-seorang. Crazy. Okay guys. So today plan kita nak jalan-jalan sambil menyambut my birthday. Tak best ada ni. So kita nak pergi celebrate birthday. Tak tahu lah yang nak pergi mana. Dia kata nak bawa naik boat. Nanti dia nak tolak kita dekat boat nanti. Yes! Idea baru. Tak tahu lah. So that's the plan. We on the way. Lighting dalam kereta tak cantik. Okay. Dah rasa lagu apa? You suka penyanyi ni? Ha? Lampu. Dia main tipu. Dia nampak. Lampu kuning. Tek! Dia sekali white. Dah, kita nak main dah sebab dia main tipu. Dia suka main tipu. Dia sendiri tak kena. Macam pucat. Mengapa ku tancapkan sedang melaju. So guys, jangan lupa pakai seatbelt, okay? Jadi kita dulu pakai. So sekarang kita nak pakai seatbelt. So kalau jangan cakap aku tak pakai seatbelt lah. Pakai seatbelt sekarang. Crossfit. Best ke? Boleh crossfit biasa tempat untuk aerobik. Oh ya? Crossfit dia tak banyak mesin. So kita tengok High Rock. Katanya tahunya ada High Rock dekat Kuala Lumpur. Tapi tak ada tali. Tapi tengok dekat High Rock punya list. Tak ada kat Malaysia. Tak tahulah. Yang paling dekat dekat Jakarta. Harap-harap ada. Apa? Jakarta. 96 kau tak cakap. 6 ke 5 macam tu. Tiket betul. Harap adalah kat Malaysia. Tak best dah lagu ni. Sebabkan dia 90-an, kita dengar lagu 90-an. Kita anak 90-an. Bukan kita. Saya. Kita Turn right on J4 Jalan Galang Top.
So guys, next achievement, next target kita akan beli MT9 lah, apa 900 cc 900 cc. Yep. Sekarang dia dah sampai V4, the latest one. Tengok tracer dia dah potong mesti. Tracer dah pasti tinggal bakar. Bukan siapa yang rider ni. Rider power kat depan dah. Secara tak sengaja kita pergi tengok motor. Dekat mana? Tak tahulah, dekat Grand Patah. Tapi dekat sini semua mostly motosikal lah. Kita nak pergi tengok ketinggian MT9. MT-09. Let's go. Dia macam lalu kan, so tengoklah. Kasi banyak gila motor kalau korang nak tengok. Look at this. Comel. Boleh okay. So kasi banyak gila. Tak tahu lah, maybe ada sekali kot motor baru. Look at this, banyak gila. Wow. Apa? Besar juga sebenarnya kan? Yeah. Hey, this is MT. Ini V berapa? Ni V2. Ni V2, V2. This one V1. Oh, tapi tak tinggi lah. Tapi dia macam besar lah juga kan. Tapi dia kurus sikit lah. Kecil sikit daripada Tracer yang. Wow. Cik tanya berapa harga? Yang ni lah. Colour dia cantik sikit. Ha? Cik tanya yang ni. Dia kenapa macam besar sikit, yang ni dia macam kecil sikit? Nampak tak? Dia sebab dia dah tukar. Ni dia lower kan ni. Oh. Dia rendahkan. Ni dia dah lower kan. Kalau asal dia macam ni Tak tahu. Dia lihat tu. Sebab dia punya ketinggian seat berbeza. Takutlah. So, air naik dia macam ni. Oh, I think boleh lah. Kalau saya kot. Ni V. This one V2 punya MT. Oh, nice. Wow. Wow. Tapi MT ni, dia punya shield depan ni, korang tak boleh buat yang macam tu. Tak boleh buat yang macam tinggi tu. Sebab dia punya tapak ni kecil. So dia kalau korang buat laju tu memang kena tunduk udang lah sikit. Okay, kita dah try tu. MT-01, MT B1, B2. Naik tak? Berat. Tak boleh. Kan tak boleh takut. Sebab sempit. Tak, dia takkan kena. Wow. Oh, dia cantik sikit body dia. Macam nice. Ketik. I think orang yang 160 girls lah kan. Mungkin boleh. Sebab saya naik, dia kat ujung-ujung kaki. B3 lawa. Lawa. Oh, ada lagi. 01. 09. Ni kalau motor standard pun agak ni. Tapi belah sini dia macam motor-motor besar. Ni Kawasaki. Ni motor apa? Winho. Macam omel ni motor ni. Ini rendah. Nak buat rempit. Tu motor touring pun ada kat belah sana. Ni pun ada. So banyak. Tuan ni tolak berapa? 255. 255. Itu? Itu 365. 365. Tak. B3 dah 5 lah. B3? Itu V4 bos. Itu B4 kan? Yang tu B3? Oh ya. B4 berapa? B4 nombor. V4 49. 9.
tadi, ni MT tau, MT09 V1 harga dia dalam 29. 25.5. Kalau V3, V2 ke V3? V2 berapa? 30. 35. Kalau V3 dengan V4 dah 40 ke atas lah. So kalau korang nak beli motor, korang compare harga. Tengok dekat Muda dulu. So diorang pun tengok kat Muda juga. Beli kat orang. Kalau beli kat kedai dia mahal sikit. Sikit je. Tak tahu lah. Apa-apa pun kena compare harga. Kita dah sampai dekat Pucik Harbour. Kita orang nak naik boat dekat Pucik Harbour. Kan naik pun. Cakap? Apa tak Jalan-jalan ni. Kita jalan-jalan kat Pucik Harbour. Kita akan naik boat. Kalau naik boat pergi Medan. We nak go Medan. Tak lah. Kita nak celebration, nak celebrate birthday. birthday goals. Nak buat hari Khamis hari tu. Tapi hari Khamis Hari Khamis ada kerja. yalah, hari school. Kita try lah hari Sabtu. Yes. Kita pun dah malas agak nak keluar tadi. Ya. Sebab dah booking. Oh ya, kena booking. Cincang Oh. Dah booking kena keluar juga. Terpaksa. Itu maksudnya sebenarnya. Smile Zone. So cantik dia punya. Oh, jom kita buat cermin macam ni kat rumah. Kita lukis. Look at this. Kita orang makan sekejap sebab naik tu pukul 7, lama lagi. Kita makan dekat Kampung Krabak. Nak share ke tak nak? Siapa senang? Okay, saya pun lapar juga. Kenapa? Saya tak mabuk lauk. Expert I'm Indonesia minum sup. Saya tak ada. This is baru rasa dekat. Saya kena 15 minit. Mana tengok portion tu besar. Bu orang makan. So RM20.90. Okay lah, RM2. Kita orang dah habis makan. Tak ambil mana tak, sekejap lagi lah. Kita rushing sebab kena ada 15 minit awal kat sana. Tapi so far sedap lah dia punya kitiau tom yum dia. Kitiau tom yum dia sedap, murah and then banyak. Oops, sorry Sam. Nama dua-dua orang ke seorang? Dua-dua. Maps. Mana korang akan pusing. Punyalah rushing makan, tak nak terlepas. Dan akan tunggu. But it's okay. Makanan tadi berapa? 7/10. 7/10. Sama. I pun 7/10. Mana cincin? Ya. Makanan tadi, kalau korang suka tom yum yang pedas gila, maybe not for you guys. Tapi kalau cari yang pedas dia ada rasa-rasa, lepas tu berlemak sikit, itu untuk korang lah yang suka.
So kita nak naik tu. Kita nak naik ni. Kita nak naik tu. Sayang. Oh. Okay, thank you. Then another one. This one. Jangan pakai. Bergerak-gerak. Dekat sana ada satu family. Diorang tengah memancing-mancing sekali angkat tangan. Kita orang tiba-tiba masuk. So kita kena berenang. Kita kena berenang. So sekarang masuk gear je boat mati. Masuk gear je boat mati. Ada ni, ada macam Ada apa? kain kan. Betul ke? Something tersangkut dekat kita orang punya kipas tu. Oh sorry. So then I go check. So, Kain plastik. oh, so scary. Ha, tu tersangkut. Tengok boleh hidup tak? Okay. Oh, dia still tak hidup. Okay. Hidup. Boleh balik. Aisyah takut kan? Tak. Dekat berenang ni boleh lah. Kalau belum berenang sampai jeti, ujung tahun ni masuk Ironman. Okay, kata-kata hari ni. Kata-kata tu RM1,000. RM1,000. Nak? Kata-kata ke RM1. Masuklah Ironman. Kata-kata hari ni. Tapi kata hari ni, Ha. happy birthday. Tarik je dulu. Ni cara lepas buat macam ni. Okay. Belum. Sabar yang. So, dia tarik je weh. Lepas tu dia bergerak sendiri. Oh my god. Jatuh kan. Dah tu. Duduk depan ni yang nak tangkap gambar. Where we going? Ni makan steamboat. Makan tofu fa. Makan tofu fa. Macam mana? Seronok tak? Seronok. Thank you yang. I love you. Ya. Ya. Seronok. Seronok. I love you. Macam bosan ni. I love you. Seronok. Solat maghrib dulu. Jom. Okay, kita orang dah habis solat. Nak pergi makan. Orang kalau datang sini, kau kena hati-hati. Sebab pekerja dia semua foreigner.
Indon, Bangla. Bukan nak resis lah, tapi kan menyirap. Kau tahu tak, dia pergi buka, tolak pintu tu. Padahal toilet perempuan dekat ujung sekali. Lepas tu dia boleh tolak je macam tu. So kalau perempuan pergi toilet, hati-hati sebab pekerja cleaner dia sekali je tolak pintu. Dah tahu tu toilet perempuan, dah tahu ada orang perempuan dalam tu, belah lah. Ni tak, dia pergi tengok-tengok lagi kat dalam tu. So careful. So kita pergi sini, just enjoy the dessert. So kita orang kena ini sebarang orang. I nak buat surprise apa? I belikan saya kucing hitam Oh my god. Kucing. Sumpah Kucing warna pink. So kita ada yang tadi tu soybean. Ni kita punya kucing hitam sebab kita tak dapat kucing coklat yang betul. Ada orang takut kucing kat sini. This is matcha chocolate ice cream, chef ice cream. Sedap. Per 10? 6. 6. Nampak macam mana? Dah ke? Belum. Jom. Okey. Apakah itu? Sumpah. Ayo. Recycle. Thank you yang. Thank you yang. Thank you yang. Sedap. So siapa yang suka tahu fufa datang sini. Cumanya dia punya yang ni dia bagi sikit. Dia punya banyak. Overall, I think 6 per 10. 6 per 10? Ayang, semua berapa? Ini biasa je. Yang mana? Ais dia biasa? Ais krim 5. Yang Ais krim 5? kau fufa tadi 7. Penuh gila orang. Dekat luar pun masih ada yang mana. My present. Sumpah love. Thank you yang. Finally. So sebelum ni kita cakap kita nak iPad. Tapi kita nak iPad nak je. Dia macam tak tahulah nak guna untuk apa, tapi nak je. I don't know why. Tak tahulah nak guna iPad untuk apa, tapi kita dapat. Yang penting warna pink. Thank you yang. Thank you so much. Kita dah sampai rumah. That's all for today. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment dengan subscribe, okay? Actually tadi kita cakap kita nak unboxing kan? Unboxing. But the video kita akan buat separately, okay? So korang stay tune.